Alhamdulillah, pagi ni Carimin dengan PBZ kita ada satu program Carimin Back to School 2025. Okey, masuk. Pagi ni kita bersama anak-anak daripada Persatuan Asnaf Al-Barakah Malaysia, seramai lebih kurang 24 orang, semuanya sekolah rendah, untuk membeli pakaian sekolah dan barangan persekolahan untuk persediaan musim persekolahan tahun 2026 ni. Pagi ni Carimin bersama lebih kurang 15 orang sukarelawan menyantunilah anak-anak asnaf kita membeli pakaian. Apa perasaan ini dapat baju sekolah baru? Gembira. Belanja elok lah. Lagi? Belajar bersungguh-sungguh, dapat semenang. Janji saya akan dapat anugerah lagi. Anugerah berapa? Hah? Anugerah berapa? Cembelang. Yang pertama sekali, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, termasuk bos besar kita daripada PBZ dan juga Mawib, dan juga daripada Carimin Petroleum Berhad, juga kakak-kakak, anti-anti, abang-abang, uncle-uncle kepada anak-anak yang mana memilih Mawib telah memilih Rumah Pertubuhan Kebajikan Asnaf Al-Barak sebagai penerima sumbangan maupun zakat. Kami sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada syarikat Carimin Petroleum Berhad dan juga PBZ Mawib. Terima kasih.